RM10 macam tu lah, lebih kurang 100 baht, RM100 kot. RM100, RM10, RM11 macam tu lah kot. Bat kan? 100 bat 12,000. Oh, RM12. RM12. Rugi tak beli banyak-banyak hari tu. Patutnya beli banyak. Mana ni kan Pasmina tu? Pasmina tu. Rasa pakai kuku rasa macam Pasmina tu. kalau ditiup boleh terbang. Faham gadis Ayu lah. Cheese. Ada satu je pula. Kena cari online ni. Belakang tu orang macam mana korang nampak? Asal selindung dia. Macam mana korang boleh nampak dia kat belakang? Dia sedang ambil nafas tu, ambil nafas. Hari ni masih kat lepas baju ke? Ya, masih sampai minggu depan. Beli kat BSP kau. Pika sekarang kat Bangkok. Pika sekarang dekat Bangkok. Hello, nak order, nak kirim Pasmina. Korang order kalau dekat Pika, bagi hadiah dekat Asla, okay? Thank you guys. Korang PM Pika cakap nak kirim hadiah untuk Asla. Pasmina tu korang suruh dia cari yang paling murah, and anything corak selain daripada gajah. Asal tak nak corak gajah, corak bunga-bunga, okey. Korang pergi PM Pika nanti tau. Masa bagi Asla hadiah Isnin minggu depan. Asla dah masuk office dah, so korang boleh kirim kat Pika. Nanti Asla buat video unboxing. Thank you guys siapa yang bagi dadah kita, okey. Cucu pula bagus. Bawah tu pun boleh lepak lah. Ada kolek. Kan? Itu ada meja juga lah. Nak pindah bawah. Kita cuba lah, kita cuba. Tenang sikit. Ada air heri ni lah pula, dengan gulanya. Tapi masuk. Apa ini? Jadi tengah cari tandas korang. Tu dia. Ayo, kita nak pindah meja yang bawah ni. Tapi tempat apa waffle? Strawberry. Tapi tempat ni tutup pukul 11. Kafe dia tutup pukul 11. Tak tahu lah. Ada masalah ke? Situ lah. Tak kotor. Sini lah.
Jaga-jaga. Kau mesti saya lupa. Guys, saya tengah download footage konten saya. Jangan lupa tengok konten Asla esok pukul 12. Konten saya tengah download footage dan edit sikit-sikit sebab ini konten memang special, memang apa orang bilang momen terindah juga. So we need to put some effort on this content. So stay tune. Yang paling penting esok jam 12 tengah hari silau, itulah. Silau. Ya. Lock kamera tu. Okay guys, Asal nak end live dah sebenarnya, sebab Asal nak buat montage lagi sikit untuk konten Asla, and then Asal nak edit montage je. Sebab edit montage ni Asal selalu buat sendiri. Asal masukkan lagu kan, nak cari lagu apa yang tak copyright, Asal nak edit montage. Lepas tu kita, wah Asal tak tahulah esok sempat ke tak buat live. Asal tak sempat. Asal takut korang tak notice Asal post konten. Korang please notice Asal post konten esok pukul 12 PM tau. Sebab Asal tak buat live esok. Esok kena keluar awal 6.30 pagi. Dah kena keluar pergi ke laut. Laut sana nampak tu gelap. Kena pergi laut pukul 6 pagi. Sebab sini cepat gila terang. Pukul 5.30 dah terang dah. Lepas tu Asal pergi pantai-pantai laut yang tempat yang tak ada internet. Wah, biasanya I kat Syah. Tapi Asal tak duduk ni lah kapal tu sebab tak ada kosong. Satu bilik je kosong. Asal perlukan 2 bilik. So Asal stay hotel je. Jerit. Nggak aku mau jerit-jeritnya. Asal nak elak dah guys. Oh, saya hampir jatuh. Harry, saya hampir jatuh. Tidak. Jangan. Bye guys. Jangan lupa Asla post konten esok pukul 12 PM tau dekat YT Asla. Nanti editor Asla dah post, dah set Asla set premiere apa semua. Korang pergi terus kat YT Asla. Okay. Apa-apa pun kita jumpa dekat YT Asla esok pukul 12 PM. Bye guys. New content, don't forget. Best gila konten ni first day dekat Labuan Bajo, hotel tour, sunset, the best sunset, dan juga hiking. First day dah kena hiking. Korang bayangkan, baru je landed daripada flight dah kena hiking dah untuk kejar sunset. Lepas tu dekat sini ada juga luahan-luahan Hati Asri. Nah, kalau korang nak tahu, korang tengok, okay? Pukul 12 PM esok. Bye korang.